Hai dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Ini set talam satu. set talam satu untuk dua orang makan boleh? Dua orang makan boleh? Aku suruh kau datang pagi, petang kau datang Saya datang lambat Tengok. hari ni bang. Dah nak habis dah nasi bang. Nasi pun tinggal berapa orang makan dia ni? Boleh, bang. Ni memang Try. hujung-hujung. Tengok dah pukul 5 dah. Dah tutup pukul 5, pukul 4.30 saya datang. Nasi berangan. Nasi berangan guys. Hari ni kita kena nasi berangan. Dua orang makan. Dua orang makan. Lauk kari kambing boleh? Kari kambing lah wajib bang, special. Kari ini kambing ni antara yang tersedap kat Muar Kari guys. kambing berangan. Kari kambing berangan. Favorite all the time. Selalu makan sini tau. Nak banjir ke mangkuk? Banjir bang. Banjir, Saya memang minat campur-campur bang. Macam ini. Oh ini kari kambing berangan. Kari dia pekat mat. Hari ni kita ambil menu dua orang. Kita tengok apa yang dapat. Kita ambil kuah yang Kuah pekat dia kat bang sini. Macam biasa. Nak banjir lagi ke okey? Okey cukup. Okey yang ni ayam roast. Ayam roast. Ayam roast pun tengok. Tinggal last saja. Tinggal satu je ayam roast Tak Boleh sini, bang ayam roast. Okey. Kambing dah ambil, ayam roast dah ambil. Ayam goreng boleh? Ayam goreng saya nak add on bang, ayam goreng satu. Okey, goreng sini, add on ayam goreng satu. Okey. Saya nak add on lamb shank bang. Lamb shank Wajib lamb shank. Lamb shank pun tinggal lah tadi. Memang Lamb shank dah rezeki kau jadi tadi. lauk awam dah sekarang. Lauk awam. Tinggal satu je bang lamb shank. Tinggal satu. Wah boleh lah. Datang lamb pukul shank. 5, orang sudah datang pukul 9. Sudah nak tutup dah baru kita sampai. Menu baru. Ada Rusuk lembu. rusuk lembu. Okey. Keluar daripada oven. Tu daripada oven Rib apa bang? Beef rib. Beef rib guys. Orang Melayu panggil rusuk lembu. lah. Jangan nak masalah sangat. Oh betul juga tu. Rusuk ni. Kita tarik macam gini je. Boleh. Ui lembut. Masya-Allah. Hai. Mana dapat Mantap. ni rusuk lembu ni? Rusuk lembu New Zealand. Oh, New Zealand mat. Budak-budak ni pergi tangkap lembu kat New Zealand. Masya-Allah, terbaik sini. bang. Ini kita buat sendiri tau. Bukan beli yang dalam paket yang dah siap ke. Oh ni garlic 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 sauce. Makan dengan rusuk tadi lah. Makan dengan rusuk. Dia pair dia memang 3 ni. Oh, Rusuk pair dia. lembu, sos tomato, sos garlic. Okey, ni aksesori dia. Wah, tuang tu dah bentar-bentar nak tutup Tuang kedai. tu, dah hujung-hujung ni untuk kau kan. Hujung ni belanja Okey, je lah. papadum. Dapat papadum. Sayur-sayur sikit dapat lagi. Ni korang kalau nak request asing Boleh. boleh lah. Adik Adam je minta macam ni. Macam ni memang famous dengan makan dulang kan. Wih, sedap bang. Nampak sedap bang. Nampak sedap. Aksesori sikit daun sup sikit. Oh, daun sup lagi. Anjir macam ni. Rusuk lembu. Mantap. Wah, korang tengok ni. Ada lamb shank, ada kari kambing, ada ayam tu betul. Ada rusuk lembu lagi. Kedai dekat tengah-tengah bandar Muar Waste je kari kambing berangan. Kita punya waktu operasi daripada hari Sabtu hingga hari Khamis, Jumaat sahaja cuti. Okey. 9 pagi 5 petang.